Bermula ada persembahan sikit, penyampaian cenderamata, tamat majlis dan bersurai. Jadi kita boleh copy benda ni dan lampirkan bersama surat tersebut. Okey, jadi sekarang ni untuk memudahkan kerja kita, saya akan suruh ChatGPT keluarkan surat dan juga atau cara ni dalam format Microsoft Word. So senang kita nak buat kerja nanti. Okey, jadi berikan surat rasmi dan juga atau cara ini dalam format Microsoft Word. Okey, jadi kita biar je dia buat kerja sementara kita menunggu. Kalau anda perasan, kita baru buat benda ni beberapa minit sahaja kan. Dah dapat surat rasmi yang baik dan juga dah dapat atau cara majlis. Okey, sekarang kita dah suruh dia export dalam Microsoft Word. Jom kita buka. Okey, jadi anda nampak tak dekat sini? Saya besarkan sikit. Okey, di Microsoft Word ni, kalau kita suruh ChatGPT keluarkan dalam format Microsoft Word, maka most likely dia dah formatkan betul-betul dah. Ada sempang, ada dekat situ ada enter kan, ada space, dekat sini ada space, dekat sini ada, dia dah boldkan sekali. Kemudian mungkin kita akan tukar kepada warna hitam lah. Okey, ini surat yang telah ditulis tadi cuma dalam bentuk Microsoft Word. Jadi kalau kata kita betul-betul nak hantar surat ni, maka kita letaklah letterhead syarikat kita dekat atas ni. Kemudian kita suruhlah bos kita sign dekat sini dan kita ubah apa yang patut. Okey, atau cara dia ada buat tak? Atau cara pun dekat bawah ni, siap dalam jadual lagi. Jadi kita boleh murnikan, kita cantikkan lagi jadual ni, tapi fundamentally dia punya content dah ada dekat situ. Maka mudahlah kita untuk buat kerja. Jadi kalau anda dapat tengok, dalam beberapa minit sahaja kita telah berjaya menulis surat yang bagi saya agak susah juga. Sebab surat ni nak jemput menteri besar tau, bukannya surat nak balas dekat kawan-kawan. Jadi ini menunjukkan betapa powerfulnya teknologi artificial intelligence ni dan macam mana anda boleh gunakan dalam kerja-kerja harian anda untuk mencepatkan lagi anda buat kerja. Jadi kalau anda nak belajar dengan lebih banyak lagi teknologi AI dan macam mana dia boleh membantu anda ni, kami di Akademi Hasbullah ni memang buat sangat banyak training program secara online sahaja. Untuk pejabat ada, untuk usahawan ada, untuk belajar asas AI ada, untuk belajar agent AI pun ada dan pelbagai lagi kursus ada disediakan. Link untuk join kursus-kursus ni ada di bawah. Tapi sementara itu, saya harap anda dapat belajar something daripada video ni dan semoga anda boleh menggunakan AI dengan baik untuk memudahkan pekerjaan anda. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.